Tula le nak tula jangkang jatuh beko na ya la le. Tula nak. Jangkang jatuh. Ya. Tula nak. Mandi le makan le. Iya. Iya, entah le. Lita induk ciko na. Pulang le. Sasa angok dia mengasuh anak si koma. Dan mama anje je. Jangkang ya tu anak. Salah. Pulang le mandi awak le nak. Alah le. Kau bana lah. Wah, puan ete ya? Antara yung anak rin ka. Suralita rin maben na. Aku mau dia. Jangkang beko jangkang. Ciko pa ya model ciko. Lah kemana-mana dia pergi bau bek nak mau cegak anak dia kaya. Anak seorang kayaknya. Lah ciko lah nya. Aku deh lah. Ya entah lah deh. Di mana sampai ubek yang? Aduh, sampai apa nah? Apa psikolog apa ini? Psikolog. Lah, Lah, piti dan mau bau be anak ni kemana-mana tak mau sehat anak ni kada nak leka mangku ya. Itu kan mangku Mangku. Le sabana deh. Sudah terjual tanah sawari mau be anak ni ke. Di mana mapak tu? Lah, padu. Yalah berapa sehat. Lah, di mana ma? Tak ada lain. Ciko sehari-hari ni kasur yang mayuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Jadi pak, duduk anak. Kau dia apa lah? Ya biar antara leh. Duduk si koi lelok nak apa ke nak duduk si kah. Si kau duduk ya. Kau kadang Kau si Anu kau menunjuk tadi ya. Apa? Kece di rumah pak psikolog tu bawa cek. Nyok pulang dari luar negara kece. Maka mana-mana orang bau bek kakeknya kece. Alhamdulillah. Sehat. Aku le kasih tanang lang sakete. Tanang lang sakete. Tanang nak. Ya. Iko pak tujuan kami datang kemari yo karena mau be anak dan ke betua. Mau be. Amang apa iko le ang sawang ka den? Apa le apa tu nak? Bako tabak dia le mati dah jadi ang mau be. Ya. Yalah 20 tahun ko nya dapat penyakit ko. Ya payah mah ben. Bayar mah. Tak ada mah ben sehari-hari. Mau be nang payah dulu. Itu je den. Jan Acu kereso anak dan ke dapat betua. Tanang-tanangan duduk. Ayo. Buatlah panjang. Iya, dah taben lah dah pak betua. Mi. Marilah apa kagatan ya. Ansu ya kau duduk sini menyampi kau. Agak agu lah macam lek. Kau bunuh anak dan kakek? Enggak. Tanangnya ya kau. Itu pak benonda kemana? Kau tanangnya lah. Kok kekajat lo anak dan gara-gara udah biar tak bau be anak dan kakeknya? Yo kau bau be ang. Nyo nama siapa ke? Nama Toples. Patut monde toples monde. Iya. Coba eso anak dan kada. Unjun kaki dia unjun dua unjun. Kaki. Kaki nak kaki ke? Kaki ya. Koce. Unjun lutut yang ketiga. Dua enak. Awas lah. Kepocong lagi yang. Apa ciu tadi? Ciu tu yo ada. Apa kau citu yang manjali kan den? Tak kaji den?
Saya nak cari imau lu dah. Entah. Ndak kejalan yang deh. Ikut nak cari orang tukang ubek pakai linggi pakai. Jali lagi tangan ang. Jali lagi tangan. Tu jari tu meh. Kau lagi kaki mah. Oh, kau kaki. Hantar. Kapocong. Coba lu. Elonnya kena te. Iya ke bau be? Kecik pakak awak jual hari-hari je. Asyik tukang ubek ke kau ya? Patut langit, kena sampai kampung. Pulang le mak. Tek dah pulang lu, tek dah masuk Jawi dah lu. Tek. Kau pulang lah ubek lu naik. Dah pulang lu masuk Jawi lu. Tapi kecik kau kena aku banyak orang nasihat. Jawi lu masuk dah. Biarlah pulang. Jale sakit di ubek kan. Tidur. Tidur lu. Cek lu ya. Apa nak kau baca? Ibarat onda kanal pon. Le ancap pengazapan ke. Bet tu kecek den. Ikut lah mencari tukang ubek nak cikgu sudi. Kau malah tu kanal pon angga. Jumpa kan. Macam tumbungnya lagi. Entah apa kan ni. Kau lutut kau. Kapocong dari tangan. Apa so? Apa perubahannya? Apa perubahannya? Apa dia? Tak tahu dah anak ni kau nyoba reko dah. Tu apa dah lek kan amu anak kau dah kesehat. Udah Namu sehatnya mah. udah mau benyo lo kau dah tanya. Le kan namu ang sehat. Aye. Itu kecek den. Ubek kari agi sekolah macam dak linggi lek kari agi kenyo dah dah. Me. Ambil roiko lah. Untuk apa le reko dia dah? Ndak kaya le riko. Jadi ko le na main ko apa ko mah. Jimoto. What? Pulang le mak. Tunggu. Pulang le mak. Dah kan nama kau bat sing akan dah kan Itu nama. anak dengan ke mak. Nyo kecek bau be. Tahu-tahu nyo nak minta permisi buang ke. Mendudua pulang cuci liang luko. Dan ubeknya dan aja reko belum boleh sehat.